Bila kita syukur, la in syakartum la azidan nakum, syukur aku tambah. Jadi kita nak biar tiap-tiap hari ada ziyadah, walaupun sepatah dua ilmu bertambah, walaupun sedikit beranjakan nur makrifat kita biar naik, dan biar sentiasa pendekatan kita dengan Tuhan makin dekat. Ya, jangan sama, apatah lagi turun. Kalau sama pun dah berat. Manis tawaya maghfah wa maghbun. Barang siapa yang sama 2 hari dia, semalam iman dia 50, hari ni pun 50, orang pun tertipu, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau turun lagi teruk. Ya, kita pastikan biar dia naik walaupun sikit. Orang panggil walaupun 1 hun kan. Iman dia naik, amal dia naik, makrifat dia naik sikit, jangan turun. Itu yang dikendaki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kita menjelang hari besar, hari apa? Mufarraqatur ruh anil jasad, bercerainya ruh daripada jasad. Semua tengah menanti kan. Kita telah ditunangkan oleh tunangan yang tidak akan putus kan. Kullu nafsin za'iqatul, tiap-tiap yang bernyawa semua akan merasai kematian, mana bercerai roh dari jasad. Ya, cepat dengan lambat tak ada siapa boleh lagi. Tak ada siapa boleh lagi. Dan kaedah kita kullu atin qarib, tiap-tiap benda yang akan datang dia makin dekat, bukan makin jauh. Oleh kerana itu sesuai kita makin dekat, kita kena siap betul-betul pertingkatkan sebagaimana Rasulullah suruh. Ya, tingkatkan ilmu, amal, dan yang paling tinggi tingkatkan makrifat kita dengan Allah Subhanahu wa taala.